Pak Tam dulu intern free. Alamak. Bayar pun. Because internship percuma tu lah, lagi banyak Pak Tam belajar tentang selok-belok corporate, tentang marketing. Masa tu buat kerja marketing, baru tahu oh inilah marketing rupanya. Mereka kata macam adalah mulut-mulut belakang yang kata macam dia ni membodeknya, asas-asasnya nak jadi apa, nak rapat dengan orang atas. Lah intern tu setinggi mana pun dia boleh panjat. Dia akan balik juga ke universiti dia. Macam mana saya nak kena absorb jadi permanent? Dia bukannya decision seorang je yang buat. It's a business decision. It's not because you bagus tak bagus tau. Never go personal in any professional punya setting. Assalamualaikum and very good evening guys. So hari ni bersama saya Hosanda Syaidi. Hari ni kita satu episod yang kita buat satu konsep yang berbeza sikit. Kita bagi orang daripada universiti. In this case hari ni kita bawa seorang intern. Dan hari ni kita bawa seorang, dia tak sebut HR expert, dia panggil career expert. Coach. Career coach. Career coach. Career coach. And so kita nak tahu sebenarnya kan, daripada perspektif seorang intern. And what should they know actually? And apa yang sebenarnya dia kena tahu sebagai seorang intern, dan macam mana sebenarnya I think semua intern dia punya end goal dia sama je sebenarnya. Dia nak kena absorb. Asal pas. Bukan sebab nak allowance bulan-bulan. Itu pun satu je tu. So hari ni kita ada dua orang which yang Afrina pernah berada dengan kita dulu episod awal-awal dulu kan. Tapi dia antara yang sangat-sangat energetik. Dan kita ada seorang yang siapa yang tak kenal, delete lah LinkedIn tu. Pak Tam Nizam. Pak Tam Nizam in the house. Pak Tam and Afrina. Okay, so maybe kita start dengan Afrina dulu kot. Perkenalkan diri sikit. Okay, hai and Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Tapi kali ni hati dah kental. Dah bersedia. So sekarang kalau hari tu cakap pasal proses sebelum masuk uni, ni dah nak habis uni ni, nak kena buat apa intern ni. Macam tu lah. So sekarang saya di tahun akhir pengajian media saya, tengah intern. Pak Tam, kenalkan diri sikit boleh? Boleh cari Pak Tam di semua social media, Pak Tam Nizam Ahmad. Tapi sekarang tengah dekat Thread, rajin sikit dekat Thread. Cari dekat Thread pun Pak Tam Nizam. Dah I think hampir 20 tahun bekerja dalam dunia corporate. Oh, still working lah dalam corporate sekarang. Masih bekerja dan banyaknya dalam bidang HR lah, human resource. Tapi bila dah lama buat HR ni, dah lama kita fikir nak jadi apa ni kan. Okay lah, maybe Pak Tam boleh gunakan ilmu dan kemahiran tu untuk jadi career coach. Untuk tolong orang macam mana nak cari kerja, macam mana nak bina kerjaya mereka. So inilah Pak Tam yang korang kenal sekarang lah. Okay. Tapi mungkin kita korek sikit kot Pak Tam punya dalam sikit kan. Belajar dekat mana sebenarnya? Pak Tam dulu belajar lokal sahaja, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, IUM alumni. Okay. Gombak je dekat sini. Lepas tu ambil HR lah. Belajar Business Administration, BBA. BBA. Okay. Major in marketing. Tak terfikir pun nak masuk HR. Tak. Tapi bila you ada BBA dan marketing ni, semua bidang pun you boleh masuk sebenarnya. Tak ada masalah. Tiba-tiba boleh masuk HR lah. Tidaklah tiba-tiba. Dia mesti ada tahu minat, menjurus ke arah mana. You boleh bekerja dengan orang, atau you nak bekerja dengan mesin ke, atau you nak bekerja dengan kertas ke. That's how you decide lah. So masa tu suka bercakap kan. Daripada zaman universiti, zaman sekolah lagi suka bercakap kan. Memang tak boleh diam Pak Tam ni kan. So kita rasa okay, mungkin sesuai kot kerja dalam HR, sebab selalu jumpa orang, banyak deal dengan orang, meeting pun kena organize meetings. So dekat situ terdetik mungkin HR is for me. So try lah. First job sebenarnya marketing. First job marketing dulu. Lepas tu baru masuk HR. Berapa kali lompat company baru masuk HR? Okay, kalau ikut sebenarnya company ada 4-5 company. Walaupun di dalam induk yang sama, still dia adalah company yang berbeza. Bermula daripada government. Pak Tam pernah masuk government, setahun setengah kontrak buat marketing. Tu kira first real job. Yang sebelum tu tak real sangat, yang kerja seminggu, kerja sehari pun ada. Tali marketing. Zaman tu nak hidup tali marketing pun kita buat lah, call sana sini kan. Tapi memang tak survive lah. Retail pun pernah. Sampai lah dapat kerja government tu lah. Tu yang pertama sekali. Betul-betul job. Betul-betul lah. In terms of maybe sebelum Afrina tanya kan, apa sebenarnya yang, mungkin saya tanya soalan yang paling simple dulu lah kan. Paling simple, basically apa sebenarnya mistake paling besar orang buat sebagai masuk intern ni?
Itu bukan soalan paling simple. Sebab jarang orang nak tahu mistake dia sendiri. Kesilapan ni adalah benda yang paling susah orang nak nampak, kan? Dia nak nampak benda betul je. Dia selalu nampak benda yang betul je. So kalau itu kata tu soalan simple, tak lah kan. So tapi kalau nak kata dia bukanlah mistake, tapi mungkin kelemahan dia tak nampak, kan? Pertama, dia tak bina dia punya jaringan network dia, kan? Dia masuk kerja, dia intern, dia buat kerja dia sahaja. Sedangkan company tu kalau besar, ruginya kalau dia tak pergi berkenal-kenalan dengan semua department dekat situ. Kadang-kadang dia duduk dalam department dia sahaja ataupun dalam team dia sahaja. Oh sayang. Jadi introvert. Tak kata introvert, kadang-kadang dia rasa dia takut. Mungkin dia takut nak masuk department orang lain, nak pergi tanya khabar. Mungkin dia rasa tak ada masa, mungkin tak sempat, kan? Tapi sebenar-benar dia macam tak betul je. itulah intern kadang-kadang ada yang terpaling busy sangat tu kan. Kita tak tahulah kan. Orang buat event pun tak nak datang kadang-kadang kan. Kalau buat event pun dia duduk sama-sama team dia. Saya rasa sangat rugi sebab intern ni masanya untuk kita mengenal industri. So dia bukan hanya dalam department section tu sahaja. Cuba keluar daripada department. Kalau boleh kenal satu company, kalau sampai presiden sampai CEO pun pergilah. Masa ni lah you nak kenal macam mana nak borak dengan orang, nak bina kemahiran komunikasi. Sebab kita tak tahu bila kita habis intern nanti siapa yang akan ambil kita kerja. Kita tak tahu. Betul. Anyone dalam company tu boleh tolong kita sebenarnya. Faham. Makna katanya kalau macam saya intern dekat department marketing, kalau saya rajin dan berjaya buat connection yang betul, mungkin department lain pula yang nampak benda tu kan. Faham. Betul. Alam Pak Tam dah sentuh pasal connection tu. Saya ada soalan sebenarnya pasal connection. Dia ada banyak soalan. Saya dia baru jadi intern ni. Dia buat kertas. Okay. Nak katanya, dalam proses kita buat connection tu, saya rasa ni yang saya dengar daripada kawan-kawan yang dah lama buat intern. Mereka kata macam adalah mulut-mulut belakang yang kata macam dia ni membodeknya, acah-acahnya, nak jadi nak rapat dengan orang atas. Jadi macam mana kita nak kata untuk seorang intern tu, apa boundaries dan sebenarnya tips yang betul untuk diorang buat connection yang macam ni nampak ikhlas lah di mata orang lain. Tak adalah nampak macam cepatnya dia ni nak panjat the corporate ladder tu lah orang kata. Kalau intern tu setinggi mana pun dia boleh panjat. Dia akan balik juga ke universiti dia, tak risau. Dia macam ni, boundaries ni never go personal in any professional punya setting. Don't shit at the place that where you eat. Banyak sangat dengar benda ni. Janganlah buat hal benda-benda personal. Bodek ni semua ni orang nampak because dia nampak macam personal. Dia ni kenapa gedik sangat, baik-baik semua kan. Again, kalau you rasa tu dah melebihi personal, kalau you tak layan mak ayah you macam tu, kenapa you layan orang lain macam tu? Tengok, kalau you layan adik-beradik you, mak ayah you macam tu, samalah macam you layan dengan you punya boss, kan? Adakah you nak berlebih-lebihan? Jangan. So kalau boleh, selalunya Pak Tam cadangan kan, kalau intern ni kan, dia malu nak tegur orang kan. Betul. Tapi orang Malaysia ni suka apa? Orang Malaysia paling suka adalah makan. Betul tak? Orang Malaysia suka makan kan? Ada tak pernah orang bagi makan free you tak nak? Bagilah benda apa sekalipun. Kalau free je confirm sedap kan? Sebab tak kata kalau cara you nak bina network yang pertama adalah melalui makanan. Bawa lah makanan you masak dekat rumah ke. Kalau tak pandai masak, suruh mak masak ke kan. Belilah kalau ada duit kan. Bagi pada kawan-kawan dekat office. Dekat situ kita akan bina kita punya aura lah. Orang rasa bagusnya dia ni, baiknya dia ni. So orang rasa kita ni open, terbuka kan. Orang pun rasa seronok nak tegur kita kan. Cukup lah. So itu cara pertama lah. Dia tak berlebihan. Semua orang pun nak makan kan. At the same time niat sedekah. Ready? Ada kenduri nanti. Ada kenduri bawa kan. Kadang betul bawa apa goodies tu, bawa office. Bagi seorang satu. Tak salah, tak ada masalah. Faham. Jangan bagi hadiah. Hadiah ni susah sikit lah. Tiba-tiba birthday orang tu kau nak bagi hadiah special. Kenapa? Tu nampaklah bodek. Tapi dia katanya kalau macam nak bagi tu, takkan nak bagi kat semua pula kan? Kalau tak nak nampak bodek, memang kena bagi semua. Macam tu pun paling kurang bagi kat department kot Pak Nam. Yalah, kena ramai lah. Kalau you bagi pada seorang dua, dah orang kata bodek ni. Kenapa bagi pada orang tertentu saja? Faham. Jawab lah. Kau tak nak bodek sangat pun, dah tak ada duit sangat, bagi kat manager je. Tapi apa-apa pun, tak payahlah kisah apa orang nak cakap. Kita tahu niat hati kita apa. Kita nak kenal dengan orang sebab apa. Cukup kat situ. Betul. Faham. Macam tu ya. So nak pastikan, so maksudnya nak pastikan tu
kita nak pastikan supaya kita tak nampak sangat macam orang bodek menjilat tu kan. Orang tak tahu juga tu kan. Dengan cara paling senang Cepat Tam cakap is kita bagi hadiah kot kan. Kan apa-apa Makanan ni. lah. Makanan kot Hadiah kan. mahal. Tapi dia the problem is kalau nak bagi semua tu yang macam Selalu intern dekat tempat part time kan, kalau dia dah habis, tu sayanglah dah habis baru nak bagi kan. Dia akan buat dog gift dia sendiri. Yelah, coklat satu pack tu berapa? RM10, RM20. Dia buat satu-satu, dia bungkuskan. Ikut kreativiti kan. Dan dia akan letak kad, dia print kad, dia bagi terima kasih kepada semua orang. Kan murah je. Saya rasa taklah semahal mana kat Patang Masa kan. So dia buat sendiri. Dan boleh bagi kat ramai orang. Tapi sayangnya kenapa buat masa dah hujung? Yes, Best kalau buat tu dekat awal-awal. Ini baru Dah hujung baru nak buat. So part-time punya staff pun, even bukan intern lah. Kalau part-time masuk di pound baru, position baru pun sama. Kita akan bawa lah kek ke, bagi makan. Sebab you orang baru. Kenapa orang tiba-tiba nak tegur you? Faham. Kena bagi sebab lah. Kita nak tegur pun takut. Dia ni siapa? Aku dah tak tahu nama dia. Ni orang baru ke? Yalah tu. So you kena bagi sebab untuk orang tegur kita. Barulah orang semua pun terbuka dengan kita. I think this is macam benda yang sangatlah normal. Yelah. Banyak sangat intern literally habis baru nak bagi hadiah. Seperti masa datang tu. Ya. Yo, betul. Selalu datang you buat apa hari pertama? Pergi berkenal-kenalan kan? Jumpa semua orang, pusing-pusing. HR bawa pusing-pusing. Lepas tu you tanya, besok dia ingat tak nama you? Tak. Dia tak ingat pun. Yes. Kita tengok esok. Sebab tak ada sebab untuk dia ingat. Faham. You are just someone new. Lagi intern kan. 3 bulan nanti macam lah ni. Tak payah hari pertama, mungkin minggu pertama pun boleh. Bulan pertama sebelum you habis. Faham. Lagi awal lagi bagus. Okay, esok ada sebalang gula-gula lah. Paling ringkas. Gecko shop beli gula-gula. Okay, tu soalan pertama saya lah. Pasal connection kan, building connection. Tadi saya nak tanya soalan yang sama saya ditanya tu. Pasal non-negotiable things yang tak sepatutnya intern buat kan. Sebab kita nak tahu salah kita. Saya rasa generasi saya sekarang, diorang lagi suka, diorang sebenarnya agak self-aware. Okay. Diorang sedar je diorang salah. Kami sedar je kami salah. Tapi what's the best way untuk orang kata corporate, bahasa corporate dia damage control lah. Tanpa Kalau macam buat salah. rule pertama mana-mana kalau you buat salah, sila mengaku salah dulu. Jangan nak sorok-sorok kata saya tak sengaja, saya busy semalam, saya tak perasan. Itu dah menunjukkan bahawa korang ni tak self-aware pun. Kalau pertama sekali kata saya minta maaf, ini memang saya tersilap buat. Saya tak tahu kenapa, nanti saya akan check kenapa. Kan? So dalam tak nak blaming siapa-siapa, tak payah terus blaming anyone, tak payah blame the system, tools ke, tak payah. Ni laptop saya problem ke apa, tak payah. Kat situ kita dah nampak kita sebenarnya tahu tak kita buat salah ataupun tidak. So bila orang nampak kita mengaku, itu dah titik terendah seorang intern kan. So bila you nampak itulah titik terendah you sebab you mengaku, pada majikan ataupun bos itu adalah titik tertinggi seorang manusia. Ramai orang yang nak mengaku salah. Tak semua kan. So what's the bila you mengaku salah, what's the worst thing that could happen to you? kena marah lah kan. Kena marah. So what's the worst thing that kalau kena marah? Kontrak masih jalan. Ya, interview masih jalan. What's the worst thing that could happen to you? Sakit. Apa? Menangis. Ada sampai kena potong allowance? Tak ada. So kadang-kadang kita terlalu overthinking. Kita rasa macam kena marah tu adalah apa, titik terendah lah kan. Macam kalau stres lah kan. Sedangkan tak ada apa-apa pun. Marah is normal. Kan? Kalau marah, siapa yang malu sebenarnya? Orang yang kena marah atau yang orang yang memarah tu memarah? Orang yang memarah kan? Ya, orang yang marah ni seronok ke marah orang? Kita tak tahu, dia pun akan rasa bersalah. Dia akan rasa macam teruknya aku kenapalah aku marah intern tu kan. Padahal tak aku pun intern dia pun akan ada perasaan tu kalau dia seorang manusia lah. Tapi kalau dia marah, tak ada rasa macam tu, itu bukan manusia lah. Itu dah psycho dah. Itu tak kisahlah you buat salah apa pun, dia tetap akan marah. You buat betul pun dia akan marah. So tak payah kisah orang macam tu. Faham. So what's the worst thing that could happen to you? Benda ni akan menyebabkan you rasa lebih semangat. Buat salah pun tak apa. Because bila you buat salah, baru you tahu apa yang betul. Selagi mana you tak buat salah, you takkan tahu apa you nak buat yang betul tu. You takkan belajar. Exam pun mana ada orang dapat 100% setiap hari kan? Yes. Betul. Carry mark. That's why adanya carry mark kat universiti. Kenapa tak buat masa final terus 100%? Faham, untuk belajar dari kesilapan. Ya.
Faham. Tapi I think dalam corporate world kan part time kan, memang literally bukan saja kita buat salah tu, tapi I think perkataan satu je tak guna perkataannya adalah clear communication kot. Kan everything kena beritahu saya buat salah. Ini masalah dia bila satu mengaku salah, kedua bila bos ataupun kita punya colleague kita bagi kerja kan, kita tanya balik tak? Betulkan balik tak pemahaman kita? Kita clarify tak benda ni? Sebab communication ni dia bukan hanya bercakap. Orang ingat communication ni pandai cakap, banyak cakap. Tak, communication ada banyak jenis. Selain bercakap, yang tak bercakap pun ada. Secara non-verbal, sign language, body language. Nampak tak muka kita tu macam confident nak buat benda tu? Satu. Lepas tu dari segi writing, kita recap tak apa yang kita faham tadi? Boss, this is what you shared just now. This is my draft. Is this what you want? Kita recap tak dalam email contoh. Lepas tu apa lagi? Verbal, non-verbal, writing, visual. Ada orang dia lukis. Ada orang macam bila bahasa meeting tu bos cakap buat ni, okey kejap bos saya lukis ni you buatkan dekat whiteboard supaya bos nampak dan dia kata yes, that's what I want. Kalau you dah clarify, you akan buat salah tak? Takkan Mungkin ada tapi kurang. Ya. So ini komunikasi yang kita nak you bina masa tengah intern. Masalahnya intern ni kita bagi kerja boleh bos, boleh baik-baik, okey angguk. Lepas tu minggu depan datang tak apa-apa. Itu yang menyebabkan bos marah. Hari tu dia kata okey, muka angguk kan, body language. Tapi hasil tak sama. So apa teknik komunikasi yang kita pakai sebenarnya? Dalam bercakap tak pandai, menulis pun tak pandai, body language pun tak kena. So kita nak tunjuk kita pandai apa sebenarnya ni? Kat situ kita akan rasa macam apa masalah intern ni? Jangan malu bertanya lah kan. It's very good tanya. Bukan untuk intern saja sebenarnya, untuk fresh grad sebenarnya banyak buat mistake ni. Kan? Sama lah semua yang baru mula kerja ni kan. Mula kerja intern ke fresh grad. Itulah. Jalan company pun tapi boleh jadi juga different size company mungkin akan jadi impact yang berbeza kot. Mungkin kalau dia kerja kat company kecil maybe I don't know lah kan. Structure company tu mesti main peranan juga kan. Company tu siapa di belakang dia, tetap orang juga, tetap manusia. Sebenarnya perangai manusia ni senang je. Kita nak adapt ataupun kita nak kenal. Selagi mana kita kenal diri kita akan tahu macam mana manusia lain, cara mereka berfikir, cara mereka bertindak. Sepatutnya sama kan. So dia bukanlah tentang berapa besar syarikat tu, tapi berapa bagus orang dekat dalam tu dalam menjalankan kerja dia, cara bercakap, cara mereka berfikir. So kalau company besar, selalunya kerja dia lebih mungkin structured, tersusun. Jadi orang-orang yang dalam tu pun dia nak sesuatu yang lebih structured dan tersusun. So dia tak suka benda-benda yang bersepah-sepah. So kalau you bagi kerja tu macam bersepah, data tu sangat raw, dia tak suka. Tapi kalau company kecil, selalunya mungkin dia nak pace dia laju. Hari ni buat sale, besok kena ada income contoh kan, kena ada profit contoh. So kalau company kecil ni orang-orang dia lebih self-driven, self-motivated. Dia nak cepat now. Sebab lambat sikit je akan kacau dia punya profit and loss. So tapi still dia orang pun adalah manusia. So kalau kita kenal cara bekerja, dia orang semua ni dipengaruhi oleh cara bekerja ni lah. Bukan sebab dia sengaja nak buat kerja laju, tak. Tapi sebab company tu memang turnover dia kena cepat. Profit dia kena laju. Tak boleh kita nak duduk relax, bos, boleh tak bulan depan saya nak bagi? Tak boleh lah. So kita kena faham orang tu perangai dia macam tu, bos tu perangai macam tu sebab business macam tu. Boleh ke? Contoh kita buat podcast ni, boleh tak relax buat 2 jam, 3 jam, 10 jam, boleh tak? Orang ada kerja esok, orang lain ada kerja lain ni, lepas tu relax kan. So nampak tak kenapa sesuatu tu jadi macam tu? Semua ni adalah faktor luaran. Syarikat besar, syarikat kecil, semua adalah faktor luaran. Cara macam mana bisnes tu berlaku. Dan orang-orang dalam tu akan terpengaruh dengan cara-cara bisnes tu. So kalau you ready, you masuklah company besar ke kecil ke, depend pada cara bekerja yang you rasa sesuai. Ni makna katanya intern tu pun sendiri takkanlah kita nak main masuk je kan mana-mana company. Kenalah juga buat apa orang kata self-study sebelum kita pilih tempat intern tu. Macam mengukur baju. Macam saya mengukur baju di badan sendiri. Semua nak masuk MNC, tiba-tiba nak MNC, multinational company. Hang tahu tak macam mana MNC tu bekerja? Dia punya HR dia dekat luar negara. Seorang-seorang kerja kat sini. Tu MNC kadang-kadang. Dia punya support system kadang-kadang team member you je dekat sini. Boss you dekat negara lain. Tu MNC.
Boleh ke you buat kerja macam tu? IT kat India. IT dekat India, support team dia dekat tempat lain contoh kan. Boleh ke? So kalau kita bersedia, kita dah biasa benda-benda macam ni, tak ada masalah. Faham. Itulah kena mempersiapkan diri ni lah kan. Tapi Pak Tan rasa kan, dia sebenarnya tak ada pun perkataan yang sesuai untuk nak kata GLC better, MNC better, SME better untuk intern. Tak ada pun saya perkataan dia kan. Better dari segi apa? Dari segi untuk career seorang tu. Tak ada. kan? Dia macam bergantung kerja apa you buat kat situ lah. Kan? Kalau you kerja dekat MNC, GLC, company besar sekalipun, tapi kalau kerja you sekadar tukang admin, tukang buat filing, tukang buat data entry, still dia punya kualiti kerja, bukan kualiti apa, macam nak kata, the worth of your job tu maybe tak orang tak pandang pun kerja-kerja macam tu selalunya dekat luar kan. Kecuali you pergi company-company yang masih lagi traditional, masih lagi data entry pun manual kan. Mungkinlah laku tapi gajinya tak besar lah. Itu je lah masalah dia kan. So saya nasihatkan jangan cari jenis company GLC ke MNC ke JLIC. Jangan pandang benda tu sangat. Pandang kepada skop kerja dia apa, position dia apa. Kalau you masa interview tu tanya dia, kerja ni saya kena buat apa. Tapi kalau bos tu kata apa-apa saja kerja kita akan bagi dekat you, tu red flag. Selalunya intern dia mesti akan tahu dah kerja apa nak bagi dekat you. Sebab tu dia ambil. Because ada duit kan kat situ, nak bayar 500, 800. Tak ada je kita nak ambil suka-suka hati kan jadi intern. Tak, ada duit dekat situ. So bos patutnya tahu dah kerja apa nak bagi. Dan you pilih berdasarkan kerja mana yang you rasa nilainya paling tinggi, paling marketable bila you grad nanti. Bukan berdasarkan allowance. Kan. Macam mana dengan kau Allowance je. Pak Tam dulu intern free. Alamak. Bayar pun. Tak ada company tak bayar pun kan. Masa tu lah, tu 20 tahun lepas, tak boleh nak compare kan. Tapi Pak Tam percaya because of internship percuma tu lah, lagi banyak Pak Tam belajar tentang selok-belok corporate, tentang marketing. Masa tu buat kerja marketing, baru tahu inilah marketing rupanya kan. Kalau kita bekerja pada allowance, okeylah betul kita perlukan duit untuk makan, minum kan. Tapi kalau kat universiti siapa belanja makan, minum? Elok je sebab elok je. Tapi kalau you perlukan untuk sewa rumah, kena travel, mungkinlah boleh. Itu boleh bagi tahulah jangan company, janganlah malu nak bagi tahu. Kenapa you nak sorok-sorok? Kan? Kalau rasa perlukan some allowances untuk bayar basic needs macam rumah dan juga travelling pergi tempat kerja, boleh. Selalunya kita bagi 800, 500 tu sebenarnya untuk benda tu. Bukan untuk makan minum Makan minum tu pada kita, kau tak intern pun kau makan kan. Macam tu lah. Kan. So kalau kena masak-masak lah kan. So dia bukan untuk bermewah-mewah lah. Tapi kalau dapat banyak internship lagi bagus, tak ada masalah pun kan. Tapi make sure kerja tu berbaloi lah dengan internship allowance yang kita dapat tu. Dapat yang lagi tinggi lagi bagus. Alhamdulillah. Rezeki. Alam Pak Tam dah sebut tu, Alkisahnya sebelum saya start intern, saya dengar satu mitos ni, yang kalau kita nak berjaya time intern tu, kena hidup mati company tu. Hidup mati company apa tu? Hidup dan mati dalam company. Ada work-life balance lah. Apa company tu? Buat tattoo company nama. Tattoo company tu. Memang hidup mati company tu. Wow. Macam mana pencerahan macam, sebab saya pun ada nampak kawan yang macam dulu rajin lepak, bila dah start intern macam tak boleh lah weh, manager aku suruh bagi aku kerja ni, tapi dah lepas work hours dah, apa salahnya kau lepak? Ya, apa salahnya kalau dia buat kerja tu? Tapi kita tanya balik, apa salahnya dia tak lepak dan dia buat kerja tu? Dia macam tak, tapi sebab saya kesian, allowance dia tak setimpal dengan apa yang dia buat. Tapi mungkin sebab dia enjoy dan dia rasa pengalaman tu bila lagi masa kita nak dapat buat kerja ni, balik universiti tak ada dah. Nanti you dapat kerja baru pun belum tentu you dapat pengalaman macam ni. Sebab Pak Tam, selagi mana pengalaman tu boleh menyeronokkan kita dapat buat benda baru kan. Memang ada intern kata Pak Tam tu kadang weekend pun dia kerja. Seronok sebab dia nak bina apps kan, dia nak bina satu app, dia nak bina satu power automate punya sistem. Dan benda ni memang kena buat diam-diam, seorang-seorang, slow kan. So dia enjoy buat benda tu masa weekend. Sebab kat luar siapa nak bayar you buat benda tu? Siapa nak ambil you punya apps pun? So bila dah masuk dalam company ni, ada orang nak you punya service. Ada orang berminat nak tahu macam mana you buat. So kalau you enjoy, buatlah. Sebab internship berapa lama pun? 3 bulan, 6 bulan. Macam saya lain case lah, 1 tahun. 1 tahun. Okey lah, penat sikit.
So again, tapi jangan sampai jatuh sakit lah. Itu sahaja. Betul. Selagi mana you tak sakit, selagi mana tak stres, depress kan. Kalau you enjoy, buat. Tak ada masalah. Itu kalau kes yang enjoy. Kalau kes yang dipaksa macam mana? That's why Pak Tan kata, pilih jawatan yang betul-betul kita tahu kita boleh buat. Kita suka. Kenapa kau dah masuk baru kau nak kata kerja ni kau tak minat? Sebab kau kerja ikut allowance. Oh, gaji banyak, allowance tinggi. Masuk department tu, lepas tu menyesal. Dia samalah dengan bila you bekerja nanti pun dah 3-10 tahun pun sama. Kenapa kau pergi apply kerja yang kau tak minat? Pak Tam, ini je yang saya mampu buat, Pak Tam. So nak salahkan siapa? Kenapa tak bina kerjaya ke arah bidang yang kita minat? Kan? Ni korang malam ni buat apa kat sini kan? Sebab korang buat benda yang korang minat. Betul. Boleh je pergi lepak kat luar, tak ada masalah kan? Tapi bila kita minat, tak bayar pun tak apa. Orang tak bayar pun tak apa kan? Betul, pengalaman. So that's why kalau Pak Tam cerita pun, nak pilih kerjaya ni bukan bila masa nak apply kerja tu. Dia dah bermula sebelum you apply kerja. Kalau masa degree tu, masa second year tu dah kena start fikir dah aku nak kerja apa ni. Nak intern apa. Ni tak, bila besok nak intern, hari ni baru fikir nak masuk bidang apa. Baru nak buat resume. Baru nak tengok bidang apa nak masuk. Lepas tu content tak ada. Sebab content tu, besok nak kerja hari ni baru nak share content. Memang dah lambat lah. Kita nak kahwin setahun. Selalu bagi analogi kahwin lah. Kau nak kahwin tahun depan. Daripada tahun ni kau dah kena start menyimpan. Kan, persiapan semua dah kena buat tahun ni kan. Especially perempuan kan. Tema semua dah keluar dah, baju semua dah pergi check, semua butik dah pergi tengok dah. Betul tak? So kenapa bila bina resume, masa nak apply kerja baru nak buat? Kenapa tak bina resume tu daripada sekarang? Supaya kita nampak arah tuju kerjaya kita ni. Oh, aku tahulah nanti lagi setahun lagi aku nak kerja bidang ni. Carilah konten tu daripada sekarang. Yes. Dan you dah try, oh seronok benda ni. So, kalau you kerja apa sekalipun, penat macam mana sekalipun, you dah tahu dah, you dah try dah benda ni. Oh, ni tak best, aku tak nak apply kerja macam ni. Oh, dia try and error lah kan. Masa student ni lah boleh try and error. Nak Kan? kerja kau hadap je lah. Terlambat lah. Tapi saya suka point Pak Tam yang kadang orang tak nampak tau, which is yang kita, kalau kita buat apps sekarang, kata sekarang kita buat apps or anything kan, kita publish or anything, orang akan tengok apps tu je. Tapi kau kat intern kan, orang akan ambil benda tu. Orang akan ambil benda tu, and it's actually kau ada contribution. Yes. Betul. So soalan pertama you patut tanya kat intern kan, masa you intern you tanya kat dia orang, apa yang saya boleh bagi dekat company ni? Faham, yang long lasting lah kan. Apa yang masalah company ni yang mungkin saya boleh tolong sebagai intern? Ada sebab lah dia ambil intern. Selalunya kerja yang renyah-renyah tu memang bos kau tak nak buat. So you tolong lah. Sebab nothing to lose kan. You buat lah. Nothing to lose. Betul. Tapi macam mana kalau ada kes yang macam intern, dia dah dapat lah job scope dia kan. Lepas tu dia memang agree dengan job scope tu. Kali masuk dah berbulan-bulan bancuh air je. Tak datang-datang job scope-nya. Job scope tu dia dapat black and white written ke tidak? Black and white and written lah. Sekolah kalau ada black and white written, dia boleh write to HR. Dia boleh write to the boss. Okay, for me jangan terus pergi HR. Jumpa boss tu dulu. Boss, hari tu boss kata nak bagi macam ni. Kenapa saya tak dapat lagi kerja-kerja macam ni? Kadang-kadang bos tu dah plan nak bagi you benda macam tu. Tapi bila you masuk kerja, tengok perangai you macam tu, tengok you punya first impression tak kena. Lepas tu bila bagi kerja yang simple-simple pun you tak boleh buat, dia jadi takut lah nak bagi kerja yang lebih besar kadang-kadang kan. So why not you cakap dengan bos you baik-baik, kenapa, anything I need to improve ke, so that I boleh buat kerja yang lebih bernilai tinggi. Contoh kan, tanya. Sebab dalam tempat kerja ni, feedback ni is very important. Feedback ni sebab you tak tahu orang pandang you macam mana. Dan orang pun tak tahu sama ada you faham ke tidak apa yang dia cakap kan. So kalau you bertanya, minta feedback daripada bos, daripada kawan-kawan office, kat situ je you akan dapat. Tapi kalau dah benda tu dah clear, dah buat semua kan, dapat juga lagi kerja bancuh air semua tu kan, kalau tanya Pak Tam, halal lah. Inilah sekarang masanya untuk bukan, kalau dia bagi allowance teruskan, you buat kerja freelance kat luar, ataupun you tolong department lain. Freelance maksudnya tolong department lain, tolonglah orang lain. You pergilah minta kerja kat department lain. Pernah ada Pak Tam punya intern pernah dulu. Bukan Pak Tam punya intern, orang lain punya intern tanya, Pak Tam ada saya boleh tolong tak? Ada benda saya boleh tolong kat sini tak? Dan you tolong benda yang boleh menyebabkan resume you bagus nanti. You boleh tulis dalam resume. Boleh build portfolio. Selalunya mesti ada event kan, you jadi komiti ataupun you buat data analysis, you minta dia raw data, you tolong analyse kan, ikut you punya kepandaian lah.
Minta daripada orang lain. Jangan malu. Jangan minta je. Sebab kadang intern ni kita orang pun takut nak bagi. Tengok macam dia ni boleh ke? Lepas tu macam stres je nampak kan. Lepas tu nampak macam menangis je selalu ni. Takutlah aku nak bagi dia kerja kan. So kadang-kadang kalau you tak angkat tangan minta, kadang-kadang kita pun takut nak bagi. Sebab you tak subjected to atas pekerja. So, kita tak boleh pun nak bagi kerja banyak-banyak. Nanti kau orang saman pula company kan. Ada risau. Minta. Kalau rasa nak lebih minta. Faham. I love this perspective daripada HR kan. Betul. Macam bukan HR, maksudnya someone yang from senior kan. Dia nampak kan intern ni ada macam ni kan. Bukannya kadang as intern ni kita tak tahu pun yang sebenarnya orang nampak kita macam mana sebenarnya. Betul. Lupanya daripada perspektif senior-senior ni, diorang macam okey ke tak? Diorang care sebenarnya. Sebenarnya kan. Tu pun kita yang macam Sebab intern ni korang ada ke tak ada kerja, kita orang tetap jalan. betul. Kenapa kita nak bersusah payah bagi kerja dekat you? Kecuali you minta. Faham. Ataupun kecuali kita setkan projek awal-awal apa you nak buat. Sebab kalau you tak ada, kita orang tak boleh bagi you kerja yang macam kalau you tak ada kerja tu tak jalan. Habislah company. Betul. Penatlah kita orang sentiasa nak kadang intern kan. So intern ni macam nice to have, the additional resource. Additional Tapi kalau you tak ada pun kerja kita orang tu tak jalan. So that's why kadang-kadang kita orang tak bagi pun kerja. Kerja kita orang tu tak kena buat. Kalau you nak belajar, kita bagilah Mes sini tolong sikit-sikit. You tolong part of the job, part of the task, part of the project, sikit-sikit kita bagi. Faham. Boleh kan bagi kerja yang itulah sesuai perkataan tu. Apa permanent punya staff ni kerja dia macam tu juga kan. Tapi masih bila jalan. ni dia akan bagi sikit yang memudahkan lah sepatutnya kan. Faham. Apa tadi? Ada tadi soalan nak tanya tempat Tam cakap. Sabar bagi saya ingat balik. Okay. Jadi kan Pak Tam ada sebut pasal bila saya dengar jawapan-jawapan Pak Tam tu, saya terfikir macam barrier antara generation yang dah senior-senior dengan yang baru masuk intern ni kan. Intern ni kan macam Gen Z, fresh perspective. Lepas tu dengan senior-senior yang dah lama berbakti dekat company tu. Jadi macam mana kami yang position intern ni nak melontarkan like macam pandangan kami tanpa buat senior-senior kat atas tu rasa terancam. Macam dia ni dah lawan tradition company ni, tak boleh ni. Tapi idea dia betul, tapi tak boleh. Overshadow kita panggil dia tu. Overshadow. Betul-betul. Overshadow kan. Dia dekat mana-mana lah. Bukan hanya di tempat kerja, dekat rumah, dekat luar. Adab nombor satu. Adab nombor satu. Cara kita nak melontarkan idea, nak bagi pendapat, adab kena ada. Kan? Nothing wrong untuk kata ini adalah hasil saya punya idea. Saya minta maaf kalau lah idea ni dah pernah ada sebelum ni. I'm trying my luck today based on data ini, research ini contoh-contoh kan. Kalau rasa idea ni boleh membantu syarikat ni untuk lebih maju, untuk improve, I'm willing to share bagi. So maksudnya kita humble, bukan humble bragging kan. Kita humble dan kita at the same time kita confident data kita ni bagus. Kita humble to say that maybe ini belum cukup bagus untuk company ni, tapi kita also confident kata ini adalah based on data, based on research. So jangan terlalu humble sangat. Saya tak tahulah, bolehlah kot data ni kot, bolehlah pakai kot. Nanti orang macam kod dia ni betul ke boleh buat kan. So kalau kata istilah overshadow, tak ada lah overshadow. Tak pernah lagi company macam terancam dengan intern ni. Alah, korang intern je pun kot. Apa nak terancam sangatnya, tak adanya. Dia selalu akan terancam bila dia involve personal feeling or emotion. Ada start rasa tak suka, benci. Dia ni kenapa gedik sangat ni? Kau nak present idea je pun relax dah lah. Benda tu akan menyebabkan dia rasa tertekan, terancam mungkin lah. Kan? Tapi kalau setakat nak share ideas, tak salah lah. Boleh je. Cuma lepas tu janganlah kau kutuk staff tu pula. Sebabkan dia tak buat kerja ni lah saya terpaksa buat ni. Pernah Pak Tam jumpa intern lah, bila buat resume ke apa kan, review, tanya you buat apa ni kat intern ni, banyaknya kerja you buat ni, memang you buat semua ke? Ya betul Pak Tam, kata Pak Office saya tu diorang semua tak buat kerja, saya yang kena buat sebagai intern. Okay, kata betul ke dia tak buat kerja? Masuk lambat, lepas tu saya pergi minum kopi lama, lepak-lepak. Walaupun benda tu betul, you have no right to say it. Sebab you tak tahu orang tu punya struggle macam mana. You tak tahu orang tu dah bekerja berpuluh tahun dekat situ. You nampak mungkin yang sehari dua je. Sebab kalau you tiap-tiap hari you nampak dia lepak, you maksudnya you pun sama lah lepak kan. So you don't have any right untuk cakap apa-apa pun pasal orang. Tak kisahlah you intern ke apa kan. You bukan intern pun, you have no right to talk about other people.
unless you are in their shoes. Kan? Everyone built different. Everyone has their own struggle. So be empathetic, be humble, but at the same time stay confident. Jadi semangat nak masuk office esok. Jadi semangat boleh tahu ada orang-orang yang empathy. Yang empathy itulah penting sekarang kan sebenarnya. Dia wujud je kan. Cuma sekarang kita tak nampak bila kita masuk rumah. Adanya orang shadow bila nampak intern bagus, okay aku pecat kau, aku masukkan intern. Ada ke? Tak ada kot. Lain kot. Hebat betul company. Boleh sanggup pecat dia punya permanent staff, masukkan intern kat situ. For me, kalau betul you bagus, why not? Kenapa you nak risau? Yelah kan. Sebab kita kan hidup evolusi, macam mana nak cakap ya, dunia kan makin berkembang. Jadinya macam kadang-kadang otai-otai ni mereka memilih macam Cara lama. Cara lama. Tapi bila masuk budak baru tu lah yang macam macam cakap tu lah. Kenapa orang selalu susah nak berubah bila ada benda baru? Contohlah dulu pakai manual nak kena ada apps. Kenapa orang takut nak berubah kan? Sebab perasaan pertama dia takut. Takut. Dia fear of something yang dia tak tahu pun sebenarnya. Macam kita lah baru nak bercinta dengan orang kan, mestilah risau-risau sikit kan. Takkan terus nak keluar kan. So takkan terus nak dating. Dia perasaan takut tu is valid. Tak kisah you tua ke muda ke, budak-budak pun dia akan takut kalau itu adalah pertama kali dia buat. Ini adalah natural feeling. So kalau betul kita ni bagus sebagai intern, you nak perkenalkan benda baru, settlekan bab takut tu dulu. Tanya dia apa yang dia takut tentang sistem baru ni, apa yang dia takut tentang apps ni, apa yang dia takut dengan cara baru ni. Take clarification Bila you settle part takut tu, InsyaAllah you boleh settle. Tapi jangan tanya depan orang. Pergilah jumpa dia personally. Bos, saya nak perkenalkan ni satu teknik baru ni. What do you think? Betul dia kata, I takut nanti orang tak boleh buat lah sistem ni kan. Kenapa tu bos? Rasa dia orang tak ada that kemahiran. Okay, what if kalau saya ajar dia orang untuk buat benda ni dulu? Saya tekan belajar buat data entry. Saya buat kelas lah bos. Buat video. Buat video ke, saya bagi dia tips-tips semua kan. Settlekan yang takut ni dulu. Sebab semua orang tak ada orang tak nak berubah sebenarnya kan. Tapi yang menyebabkan kita nak berubah lah bila dia ada rasa takut. Takut tak pandai, takut malu, takut nanti kena pecat sebab tak pandai. Tak adalah kot. Taklah sampai tahap tu kan. Takut salah. So settlekan yang takut ni. Kalau betul you ada idea yang bagus, cuba. Faham. You mahal siap benda ni. I memang faham je. Macam dia otai-otai kat company. I think tahun lepas kau baru kan kita baru start implement AI on everything kan. Tak payahlah AI ni. Apa yang dia takut? Tanya dia apa yang dia takut. Selalunya dia yang takut benda tu salah. Dia takut persepsi orang pun ada juga. So kita settlekan part-part takut tu dulu. Jangan terus bagi dia AI terus dia memang takkan buat. Betul yang otai-otai ni betul. Tapi kalau AI tu rasanya kes dia takut digantikan kot. Macam ni kalau dia serap AI dalam company ni, habis lah AI yang buat data entry lepas ni. You buatlah dengan dia tengok. Betul ke? I tak sabar tunggu kerja AI ganti kerja. Cepat sikit. Rasa sampai sekarang tak ada lagi. Kerja banyak juga, menimbun juga ada kat office tu. Bila masa AI nak ganti ni. For me AI takkan ganti kerja kita, tapi dia boleh cepatkan kerja kita. So bila dia boleh cepatkan kerja kita, so saya boleh buat banyak lagi benda lain yang lebih bagus. Betul. Itu masa tu yang Pak Tam nak sebenarnya. Kalau benda boleh cepat, I boleh bagi benda lain untuk buat benda lain. Itu kita nak cepat. Yelah, bagi kerja lagi efisien kan. Tu saya setuju sangat tu. Dulu cakap AI akan ganti manusia. Tapi sekarang tak ganti-ganti pun. Dia membantu melajukan kerja Yelah, kita. betul. Tapi kita cepat buat benda lain. Boleh lah pergi podcast malam-malam kan. Kita dah siap. Kita dah siap. Boleh pergi enjoy, pergi Renam. Faham. Lebih cepat. Ya, tak ada. Ya, kalau aku banyak sangat aku nak tanya masa intern. Banyak sangat macam saya masa saya intern dulu one thing yang saya sangat terkejut adalah this my senior lah. Dia sangat baik kan. Dia ajar saya macam mana cara nak hantar email, macam mana cara communicate yang to the point dalam tu. Dia cakap bukan macam ni cara nak hantar email, bukan macam ni cara nak text dia pun. Jangan tadi tu perkataan kod tu jangan letak. Jangan letak edit sekarang. Kan kita guna Teams kan. Edit tu kod tu. Edit kod tu. I think this one pun saya dia tak for me lah, dia tak nampak diimplementkan dekat universiti. Pak Tam setuju tak benda tu? Setuju sebab universiti bukan kerja je untuk melahirkan pekerja.
Universiti melahirkan seorang ilmuwan. Ya Dia bukan melahirkan seorang pekerja. Bukan tanggungjawab universiti pun. Jadinya bila you grad, kita tanya ilmu apa yang you ada. Bukan kerja apa yang you buat. Tak. Tapi setengah fresh grad, ilmu pun dia tak dapat tangkap. Sebab habis exam lupa, hilang semua kan. Dia tanya apa benda subjek you belajar pun lupa. Subjek apa, teknik apa, formula apa yang you pandai pun lupa. So kalau you tak berjaya menjadi seorang ilmuwan, apa guna masuk universiti? Kan? So bila ada ilmu, masuk kerja senang untuk kita train. Ini termasuklah ilmu-ilmu tentang adab, akhlak. Semua ni ilmu. Kan? Buat tak buat cerita lain lah. Kalau you tak berakhlak kat universiti tu, itu kerja you dengan Tuhan lah. Kan? Tapi at least universiti dah ajar you ini akhlak lah, ini adab yang baik. Adab berinteraksi dengan orang kan. Cukup sampai universiti memang sampai situ je kan. So kalau tulis email you katakan, takkanlah kat universiti tak ajar menulis secara formal, tak mengajar menulis secara baik, secara beradab macam mana. Ada ke kita tulis dekat universiti macam ni kan. Bila saya setuju juga bila lecturer screenshot, kau tengok ni student in my say aku macam ni je. Maksudnya dia kecewa bukan sebab you tak pandai menulis, tak pandai bahasa, tak. Dia kecewa sebab dia tak melahirkan seorang yang beradab, seorang yang berilmu. Kenapa you tulis tu tak fikir dulu apa perasaan orang yang menerima mesej tu. So dekat universiti dia ajar tentang ilmu dan adab. Tapi bila masuk kerja, kita dah ada ilmu ni. Kita tahu kalau nak hantar something, mesti make sure confident, betul, clear, tak ada salah eja. Mereka ni dah belajar dekat universiti. Kenapa bila masuk kerja you masih lagi hantar email yang lousy email lah kan, macam menyuruh-nyuruh orang kan, macam tiba-tiba kasar, tak ada please. Kenapa? Maybe you kata saya tak pandai bahasa Inggeris, tapi you belajar kan cara menulis yang sebenar kan. Takkanlah you nak letak perkataan-perkataan yang tak baik. Kan? Betul lagi nak cerita pasal nampak confident ni, nampak accurate. Tapi sekarang dah zaman AI senang dah. Minta AI draft je, suruh je AI cantik kan, dah cukup, tak ada masalah. Tapi you kena tahu apa nak beritahu AI lah. Make it polite, make it simple, straightforward, dan AI akan tolongkan. Dan benda ni for me to be polite, to be straightforward, benda ni universiti dah ajar. Dalam group presentation kan, ada universiti nak dengar presentation korang berjam-jam tu. Jangan kata straightforward, you nak present apa ni? Tapi universiti suka kan buat montage lah, buat itu lah. Korang yang start jadi indirect ni kenapa? Boleh tak bila present tu be very direct, be very precise on your data, research apa yang you share, so that bila you masuk kerja, you dah tahu dah this is the cara bekerja. Cuma dulu cara belajar, now cara bekerja. So saya tak setuju kalau kata universiti tak melahirkan Bekerja. Abang tak pun. Maksudnya dia dah melahirkan seorang ilmuwan yang baik. Yeah. So kalau you ada masalah kat tempat kerja, mungkin 4 tahun tu mungkin ada something wrong somewhere. Alamak. Pergi minta percaya pada berkat. Kalau dekat universiti kita selalu ponteng kelas, kita menipu lecturer, walaupun secara tak sengaja, kita tak menjaga silaturahim kat universiti, Pak Tam percaya benda ni akan, berkat tu tak ada dalam universiti tu, dalam diri kita kat tempat belajar. Nanti kita akan diterima lah nanti kan, dia punya natijah dia akan keluar selepas ni. So that's why bagusnya minta maaf kan. Kalau kat sekolah kan dulu ajar, kalau SPM ada apa, ajar apa dulu, ada salam restu lah apa kan. Betul, sebelum sebelum SPM. Kenapa masuk universiti lupa benda-benda tu? Sekolah dah ajar dah. Ramai yang salam lecturer di sebelum final exam. Uish, Top 1%. tak pernah nampak lagi sebenarnya. Sekolah dah ajar. So nampak tak? Kat situlah kecewanya seorang cikgu. Dia dah ajar, tapi bila masuk universiti you lupa. You rasa you bangga diri, you rasa you dah hebat, you tak minta maaf dah. Sedangkan kat situlah berkat ilmu tu. This is news ya. Nanti hujung tahun kau masuk kerja, depressed, stress. Kenapa lah bos aku macam ni? Kau lupa ya sebenarnya kau sendiri pun ada masalah dulu. Kita tak tahu kan. You never know kan. Esok pagi hantar email. Minta maaf, minta halal kan. Cerita dulu. Pak Tam, maybe kita tak jawab soalan yang I think besar sikit kot. Which is, apa sebenarnya step yang sebagai seorang intern ni kita nak tahu macam mana saya nak kena absorb jadi permanent? Absorb jadi permanent first kali nak absorb dalam company ni, dia bukannya decision seorang je yang buat, tak. Bila kita nak ambil masuk kerja tu, itu adalah business decision. Dia macam kita nak bawa masuk produk nak jual. Takkan suka-suka hati je kita ambil apa-apa produk masuk, letak atas kita punya rak untuk jual. Tak. Sama dengan kita nak bawa masuk pekerja. It's a business decision. Kalau tak ada approval daripada at management level, mengatakan kita perlukan extra manpower,
You kerjalah bagus macam mana pun sebagai intern, tetap tak akan ada. So tu yang pertama. Tapi ada juga setengah company dia nampak potential. You punya bagus lah, you ni boleh buat kerja kan. I cubalah fight untuk dapatkan position. Boleh, dia boleh fight untuk dapatkan position. Create satu position for you dan you akan dapat masuk. Create position ni bukan setakat create position title tau. Orang ingat bila buat jawatan ni, buat satu jawatan, tak, dia ada banyak dalam tu bukan setakat gaji benefit, sok-sok, EPF, semua akan melekat dengan position tu. Termasuklah dengan tanggungjawab bos Job pun scope akan lagi. bertambah, job scope akan bertambah. Bila you ambil job scope dekat you, orang lain nak bagi job scope apa? You nak tarik ke macam mana? Nak pecah perintah ke macam mana? So setiap nama position title tu belakang dia ada banyak impact dia. Bukan hanya nampak gaji sahaja. Korang nampak gaji je kan. Proses dia macam mana. Ini tak termasuk lagi after employment. Kadang-kadang ada kalau kena pecat ke atau kena buang, dia akan ada impact kepada VSS, MSS, semua tu cost. Kalau I buang you nanti, company ada duit tak nak bayar kalau in case ada VSS ataupun kena buang kan. Itu pun cost. Betul. Nak bagi bonus pun ada cost. Nak bagi increment ada cost. Dan kita akan tengok, takkan nak ambil you kerja setahun je permanent. Dia mesti forever kalau boleh 5-6 tahun. So projection harga tu, apa cost for that position tu 5 tahun punya projection. Bila kau ambil dia permanent, kau akan jaga dia sampai 5 tahun at least. Betul tak? Kecuali kau resign lah. So it's an investment to the company. You hebat macam mana pun, kalau investment tu is not worth for us to put into that position, kita tak akan ambil you absorb pun sebenarnya. It's not because you bagus tak bagus tau. It's a business decision ni. Kotak position ni mahal, satu kotak position tu. Tapi I think buat yang part yang Pak Tam cakap pasal manager ni pun, tambah orang, job scope dia Tambahlah tanggungjawab dia. Tak pernah terfikir that part. Betul. Faham. Lepas tu satu lagi kita akan tengok, kalau you contohnya belajar marketing, you akan buat marketing forever ke? Kita kena fikir dah, you ada potensi tak dalam company ni? You hanya buat kerja yang sama forever? No, kita tahu orang tak akan buat kerja yang sama forever. Penat dan akan jadi bosan. Jadi bila kita tahu orang akan berkembang dalam kerjaya dia, kita kena tengok juga dalam company kita ni ada ke opportunity untuk dia berkembang. Kalau you punya bidang kerja satu je, nanti you akan boring duduk syarikat tu tau, lama kan. Sebab you tak boleh nak pergi company lain, tak boleh pergi department lain, jawatan lain tak boleh. Jadi you akan resign kan. Sebab dah bosan sangat. Buat apa aku nak invest orang yang macam tu. At the end I know dia akan resign. Dia tak boleh berkembang dalam syarikat ni. So selalunya kita akan ambil juga. Tapi maknanya macam banyaklah kan aspek yang akan dipandang Of dekat course. orang tu pun. Kita tengok dia akan berkembang lagi tak dah. Okay, betul nak tengok orang tu Not berkembang. personal. Janganlah rasa sebab kau bagus kita nak ambil you kerja sebagai intern. Jangan rasa personal. No. It's nothing personal in business. Kena buanglah perasaan mendabik dada tu. Kecuali lah kau boleh pujuk kau punya manager tu. Ambil lah. Itu Tak, ada pelajar kakak, I tahun ni tak ada jawatan tak dapat kan. Tiba-tiba tahun depan you punya junior masuk company tu, intern dapat pula serap jadi permanent. Sakit hati. Dulu aku dapat yang tak dapat. Dia macam ni lah. Kalau kau nak beli barang tu, kau beli sekarang ke kau beli tahun depan? Kau boleh tunggu tak tahun depan? Adakah barang yang you beli tahun ni, tahun depan you tak nak beli, you nak jual ke? Kan? So it's about decision making bila. Sometimes it's the right time, for the right person, at the right environment. Contoh, in the right environment. Maybe so happen masa you tu that's not the right time for the company kan. Bukan sebab you tak bagus. Janganlah make timing it personal. je. Timing tak kena. timing tak kena. Sebab kita tak tahu business decision banyak kan. Dulu Selat Homers masih terbuka, Selat Homers dah tertutup contoh. Tak dapat lah kerja kan contoh. Alamak, Selat Dulu tak ada AI, sekarang ada AI contoh. This is new gila tu. Okay. I think Pak Tam boleh bagi last words ke? Mungkin ada pesanan ke untuk budak-budak intern di luar sana, apa yang Pak Tam perasan sebagai career coach? Okay, internship adalah tempat belajar. Kalau you dapat kerja lebih, dapat allowance, itu bonus kan. Tapi ia adalah masih lagi dalam environment belajar, macam di universiti tapi dekat dalam industri. So bila kata tempat belajar,
tolong stock take, tolong tulis apa benda yang you dah belajar selama 6 bulan, 3 bulan. Documented. Kalau setahun, and I ask, kalau boleh satu hari satu benda yang you belajar. Kalau you tak belajar apa-apa dalam masa berapa bulan you buat internship tu, maksudnya rugilah you punya internship. Dan kalau you belajar benda yang sama setiap hari pun rugi. Belajar ni dia kena berkembang, kena bertambah, kena bercambah kalau boleh. Belajar satu, you boleh capah macam-macam benda you boleh buat. You belajar satu benda, you boleh buat macam-macam benda. Cuba tuliskan berapa banyak yang you betul-betul belajar selama tempoh internship tu. Baru kita akan nampak, oh berbaloi rupanya aku punya internship ni. Kan? Tu satu. So bila kita dah belajar, kita apply. Kita akan apply dekat dalam internship tu. Cubalah apply sebanyak yang boleh. Kalau bos tak bagi, kita apply kat department lain, tolong orang lain. Cuba. Sebanyak mungkin yang kita belajar, apply. Last kali bila dah tulis apa yang you belajar, apa yang you apply, masuk kat dalam resume, dah cantik semua dia kan, boleh pilih mana yang bagus. Bila nak habis intern tu, tolong tulis semua contact details orang-orang dalam syarikat tu. Kenapa? Sebab kita tak tahu in the future kita nak tulis email kat siapa nak minta kerja. You never know kan. Ni tak dah keluar daripada company tu baru nak fikir, nak email kat siapa cik? Ada position kosong Dulu masa kau duduk dalam syarikat tu, kau tak nak tanya pun dia punya contact details kan. Cari, sebab benda tu tak confidential selama you dalam internship kan. Simpan lah. Simpan that contact details. So bila you habis internship nanti, you hantar dia thank you note. You hantarlah apa-apa email kan, thank you, bagi you punya resume. Walaupun dia tak ada hiring, walaupun tak ada open vacancy ke, tak apa. Hantar je you punya resume, dah cantik, this is my resume. If there is any opportunities, please consider me. Hantar kepada Kabel dalam terus. Kata nak cari kabel kan, orang dah bagi kau kabel, kau tinggalkan je kan, tak nak ambil kan. Buatlah, tapi janganlah menekan-nekan. Hari duk tanya pula kan. Hantar sekali cukup. Dan lagi bagus kalau you dapat recommendation letter, tolong minta recommendation letter daripada bos. Kalau betul bagus, bos akan bagi. Dan selalunya kita akan draft kan lah, bos tukang sign je kan. Lepas tu kalau dia ada LinkedIn, connect dengan dia dekat LinkedIn. Suruh dia tulis recommendation dekat LinkedIn. Buatkan benda-benda paling basic untuk dia recommend you for job. Cukup. Bukan untuk dia ambil kerja. Tak. Sebab untuk dia ambil kerja tu bukan keputusan dia. Tapi dia boleh tolong recommend dan dia boleh bagi testimoni yang bagus tentang you. Cukuplah. So asal intern, tolong buat benda-benda tu. So that bila you habis grad nanti, solid dia punya career preparation, career readiness you dah solid. Okay, Pak Tam. So I think lah banyaknya sebenarnya yang Pak Tam cakap tadi tu, yang I think banyak membuka minda saya sendiri adalah di pemikiran seorang yang recruiter lah dia cakap. So basically bila dapat buku ni kan, kena kan, think like a recruiter. Kita dah tahu, kita kena tahu sebenarnya apa sebenarnya recruiter nak sebenarnya actually kan. Betul. And basically back to the basic je, bukan benda personal. It's not personal kan. Semua tu akan bergantung kepada business punya decision, and juga macam mana sebenarnya recruiter tu punya fikiran lah nak ambil kita ataupun tak kan. Yep. So I think that's it for today punya episode. Banyak sebenarnya yang saya belajar gila. As someone yang for me sangatlah baru juga dalam dunia corporate and so on. So thank you Pak Tam for coming and for sharing this very very mahal punya ini basic je. Basic je. Dalam dia punya extended kat mana dalam ni? Lebihnya kat luar lah. Dalam pengalaman tu lebih banyak lagi. Apa yang Pak Tam bagi ni basic supaya mudah untuk Gen Z faham. Betul. Bahasa mudah. Ini bukan bahasa-bahasa corporate. Betul. Orang corporate jangan kecam Pak Tam. Itulah Pak Tam cakap ni. Pak Tam bagi benda basic je sebenarnya. InsyaAllah. Tak takut dah ni. Okay. Right. So thank you. See you in the next episode. Bye.